Okey, hari ni Mama nak masak kari ikan. Siapa yang tak reti masak kari tak boleh kahwin lagi. Benda simple je kan. Kari ni. Okey, bawang merah, bawang putih, halba campur, daun kari, and then tumis sampai wangi toy. Okay. Ni sebenarnya kalau dapat suami darah Pakistan, ada mix Arab sikit, memang wajib pandai masak kari ya. So ni adalah serbuk kari, tak kisahlah cap apa, brand apa, janji serbuk kari. Okay. Dan kari ni dia punya secretnya adalah kena masak betul-betul serbuk kari tu, betul-betul masak, betul-betul pecah minyak baru sedap. Nampak tak? Tadi kan lain colour dia. Ini lain colour dia. Kena betul-betul masak, kena betul-betul pecah minyak baru boleh masukkan santan. Kalau tidak, kari tu tak sedap pada mu. Ambil semua nak. Dia punya serbuk kari tu tak masak. Tak sedap lah. Okey, lepas tu bubur pasal, asam jawa, garam. Masuklah kalau ni nak masuk apa-apa kan. Mendi, terung, baru dah hejah, sedap, kuah sedap dah, rasa cukup balance baru masuk ikan. Sebab kalau nak balancekan selepas masuk ikan, berarti ikan tu pecah-pecah, relah habis. Tak apa macam tu. Ni ya tuan-tuan dan perempuan, ibuku yang masak ni ya, bukan ku ya. Ramai orang ingat I yang masak, sebenarnya mak I yang masak, mama yang masak daripada first recipe tu lagi. Kita hanya voice over saja. So kita nak kumpul semua resipi mama kat sini supaya jadi yelah ilmu jariah untuk mama kan. Semua boleh try, semua boleh buat. Kalau dah buat, jangan lupa tag me, tag my mom, so we can repost. Bye, sebab mencibel. Taknya.